Aku memang nak viralkan kedai ni. Asyik makan ayam gepuk je kan. Jom aku nak buat korang, kita pergi makan nasi kukus pula. Daripada Seremban 2 korang terus je kan sampailah korang nampak tree flag pertama nak pergi ke Mantau Indah. Lepas tu kau depan lagi sekali ada tree flag nombor 2, kau ambil kanan. Aku masuk je dalam sampailah kau nampak signboard nasi kukus Wan Daro. Ayam Daro bye, panas-panas belum masak ni. Jom kita makan. Kita lepak dulu. Woo. Panis bang ayam ni. Bersama saya, Wan sendiri. Okay bang, saya nak abang jelaskan sebelum ni abang berniaga kat mana? Sebelum saya datang kat sini, dekat Tulis. oi, sorry. Malu. The Plaza, Sarjana S2. Nama memang ni, nama tak berubah. Nasi kukus Wan Daro Pokok. Mantau Indah. Berjalan dengan jalan besar tu bang. Berala ke Senayan dan ke S2 Somban. Berhadapan Surau Alamin. Hari berniaga hari Isnin sampai Sabtu. Tutup Ahad. Pukul 10.30 kita buka sampai pukul 4. Sini tengah hari kan ada orang bang. Baru tambah nasi. Tadi makan-makan nasi habis lu ayam tak bagi sebab ayam bertumpat bahagian besar-besar ha. Tak adalah rugi. Untung tu ada. Cuma saya nak bagi orang puas makan. Ayam tu berada dalam 1.2 ke 1.3 lah kita bertempat. Kadang tu orang makan nasi satu set, nasi dah habis, ayam tak habis. Betul. Kita nak bagi orang puas je makan. So abang konsep berniaga ni niat orang makan tu biar puas hati lah. Puas hati insyaAllah.